Wish. Astaghfirullahalazim. Geli betul tengok langkah ni. Dah macam logi dah ha. Kenapa agaknya si Arik ni terkejut beruk? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Muhammad Arif Asab Hamzani dari kumpulan TBB Innovators. Isu pembuangan minyak masak terpakai membawa kesan yang ketara terhadap alam kita dan saluran air. Pada peringkat rumah tangga pula, pembuangan minyak masak di sinki menyebabkan saluran paip tersekat oleh kerana minyak masak yang membeku. Manakala di fasiliti penghasilan makanan skala besar, contoh terdekat antaranya kantin dan dewan makan asrama yang terus membuang minyak masak ke dalam longkang menyebabkan saluran air menjadi kotor dan terjadinya tempat pembiakan hewan perosak. Oleh itu, kami menciptakan satu inovasi yang cermat yang diberi nama TBB Refill Mini. Nama memang mini, tapi sekecil-kecil celipan itu banyak kegunaan serta fungsi yang mudah dan sangat berguna. TBB Refill Mini mampu menukarkan minyak masak terpakai kepada biodiesel. Ianya mampu menghasilkan cukup minyak untuk menyalakan lampu yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nur Rehana Amni binti Hanif, akan menerangkan lebih lanjut tentang produk kami. Alat ini menapis dan membersihkan minyak masak terpakai supaya sesuai dijadikan biodiesel melalui proses transesterifikasi, iaitu menukarkan minyak dengan menggunakan bahan kimia seperti natrium hydroxide atau kalium hydroxide sebagai katalis. Bahan yang diperlukan bagi penghasilan produk kami ini adalah tong sampah kecil sebagai rangka, penapis kasar dan halus, serta bekas kelulin. Lakaran ini menunjukkan ke rata retas TBB Refill Mini. Produk ini bukan saja ergonomik, malah dapat berjimatkan banyak duit, ekonomik dan mesra alam sekitar eco-friendly. Akhir kata, saya percaya bahawa produk TBB Refill Mini ini dapat memberikan impak yang amat besar terhadap ekonomi negara dan menzahirkan alam sekitar yang terpelihara. Sekian daripada saya, Muhammad Arif Asab Hamzani dari SMK Tengku Besar Burhanuddin. Arik out.